Aduh, kes Azhar Azmi ni memang jadi panas balik lah ya. Kali ni Jana Nick pula yang buka cerita. Pasal dia pernah dapat mesej mengejutkan dari Azhar dulu. Ceritanya macam ni, masa Jana live dengan Alif Syukri, dia ceritalah yang Azhar dulu selalu sangat mesej minta tolong duit. Kononnya nak buat rawatan kanser. Jana pun tak sure lah masa tu betul ke mesej tu dari Azhar ke orang lain. Sebab macam pelik je. Dia bagi tahu dia dirawat di sebuah hospital selepas saya bertanya ke mana dia menghilang, kata Jana. Jana dah siap nak pergi hospital dah tu, nak bagi pinjam duit. Tapi bila dia cuba call Azhar, yang jawab pula suami Azhar. Terkejutlah Jana sebab baru je dapat mesej, top-top suami yang angkat. Jana cakap dia masih simpan lagi semua mesej tu sebagai bukti. Tapi dia tak naklah pressure Azhar. Lepas kejadian tu, Azhar pun dah tak kontak dia dah. Yang Jana risaukan sekarang ni, kesihatan mental Azhar. Dia harap netizen janganlah cepat sangat nak judge. Pada pendapat saya, sekarang ini kita patut bagi dia ruang dan tidak sepatutnya dedahkan dia kepada orang ramai. Luah Jana. Dia pun cakap, tak semua orang ikhlas nak tolong dan tak semua orang boleh jadi hakim. Sebab kes ni pun masih dalam perbicaraan lagi. Jana lagi risaukan keadaan Azhar. Saya bimbang dengan apa yang dia rasa, lebih-lebih lagi dalam keadaan ini sebab kesihatan mental itu penting, katanya. Jadi, Jana pesan kat netizen, janganlah bertindak kasar dan cepat menghakimi. Sebelum ni pun dah kecoh pasal Azhar muncul balik lepas lama menghilang. Lepas tu siap mesej minta tolong duit lagi. Memang ramailah yang tertanya-tanya kan? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.